22 tu. Lambat betul saya. Rasa timing dah ngam dah. Sekali Fahri berak pula. Tapi dia berak tu saya kira tak lama pun. Salah saya lah. Bukan salah Fahri. Okay, InsyaAllah macam-macam kita buat hari ni. So bangun pukul 5.30. Alhamdulillah sempat qiyam. Lepas tu okay lah, siapkan dia punya bekal. Sabila bawa bergedil. Bawa roti pizza dengan apa ni? Bergedil, roti pizza dengan apa lagi satu? Oh, pancake. Lepas tu ni ke? Lepas tu Ilhan pun saya buat kalau roti pizza. Sekali tu peluh-peluh. Nampak elok sikit muka sebab saya pakai lipstick dan pakai moisturizer tadi. Malam tadi pun ada apply moisturizer. Okay, apa tu? Sekali Mirul Ilhan keluarkan bekal dia yang tak habis before this, which was roti pizza. Saya tak ingat tu hari apa punya, Selasa kot. Bukan semalam rasanya, Selasa. Selasa punya. Dia tak usik pun. Ada 8 slices, satu pun tak kurang. Mirul marah, tak payah buat bekal hari ni. Mirul cakap macam tu. Nak ajar jugalah dia kan. So hari ni dah baik lambat, for sure dia kelaparan lah. Itulah, kita kena ajar lah juga sekali kan. Tapi kita bagi duit, Mirul bagi duit. Adalah benda yang dia beli tu kan. Okay, lagi selesai bekal diorang, saya pun move on buat bergedil Sufiana punya lah. Nak goreng je dengan pan mi. Okay, so siap. Saya pun move on pula buat diorang punya lauk hari ni. Hari ni kita buat sup sayur, enoki deep fry, goreng tepung dengan nanti telur dadar buat kat rumah mak. Macam tu. Saya pun dah makan, Fahri makan 5 kali dah. Lagi dengan tadi saya ada swap dia sikit, dia lapar lagi. Tapi tak laku sangat lah. Saya bagi dia telur dadar je, makan berapa swap je, 5 swap tu kot. Saya tak nak sudah lah, saya habiskan. Lepas tu saya ada Yaya tanya, saya buat share lah kat status semua kan pasal order Sufiana semua ni. Lepas tu Yaya tanya, tak ada lagi tak hari ni kan. Maka saya pun kata, kau nak berapa kan? Sebab semua bahan ada kecuali ketumbar. Kalau dia nak satu je, saya rasa saya malas nak pergi beli ketumbar tu RM2 untuk satu pack kan. Macam tak baloi lah kan. Kalau nak dua RM20, RM20 saya dapat RM20. Lepas tu beli ketumbar tu dalam katakanlah kan RM2 kan. Okey lah, terima. So tadi sebelum keluar tadi saya buat dulu, saya prep dulu dia punya, tak mahu sampai ke sini. Saya prep dulu dia punya order. Saya buatlah sebanyak-banyaknya apa yang boleh kan. Ice cream. Okay, sekejap. Nampak sangat ni. So Bisha tak pergi sekolah hari ni, demam. So kita akan terus balik ke rumah mak. Cepat sikit lah sampai, hopefully lah. Tapi tu dah sebab saya lambat sayang. Tapi saya akan cepat sikit. Aduh, tak habis isu ni kan. Padahal saya seorang yang punctual je kalau macam jumpa kawan ke apa ke, saya on time insyaAllah. Tapi bila ambil anak balik sekolah ni, alah susah benar nak on time ni lah. Okay, so semalam kan nak cerita lah pasal saya jadi penjaga kan kepada Abu dan Fatimah. So okay, mak dia tak reply bila masa saya tanya, sis perlu ke saya ambilkan orang punya kat laporan ni kan. Lepas tu Sabila kata tak apa benda, pergi je dia cakap kan. Saya cakap itu in fact until saya dah settlekan diorang tu pun tak, mak dia masih belum respon. Ada tengah kerja lah kan, kerja lah kan. Okay, kemudian mak dia pun message lah. Mak dia kata, sis memang I lupa sangat-sangat, dia kata kan. So tak apalah, settle lah. Saya pun buat pun nak menyenangkan hidup saya juga supaya tak payah nak keluar dah petang kan. Macam tu, ambil diorang balik terus. Okay, lepas tu masa tu lah, masa menunggu semua tu, itulah diorang ni tak ada sistem, tak buat sistem nombor tau. Kenalah buat, itu benda yang paling basic sekali kan. Kalau kat Hong Kong memang ada nombor kena ambil. Sampai-sampai tu dah ready dah, you take number. Kalau masa ambil kat laporan ni kan. So
So saya orang keempat, kemudian dah sampai orang ketujuh. Dia pun macam orang tu tanya lah, ada nombor ke kan? Tak ada, saya cakap kan. Saya cakap lah, okay, puan selepas puan yang ini, puan nombor 7 saya cakap. Saya kira lah siapa yang masuk dulu semua kan. Lepas tu saya tanya Fatimah, ada pen and paper tak bagi aunty nak? Cakap tu kan. Lepas tu dia orang bagilah kan. Boleh tak ni, dia bagi buku nota kecil kan, comel lah. Boleh tak ni kan, nanti nak ambil boleh tak? Dia okey tak? Boleh ke tak ni? Boleh. Saya pun buatlah numbering system, bagi dekat semua lah. Saya bagi selebih ni kat ustaz. Tu ustaz macam, apa ni kan? Dia ambil nombor je. Memang lah kan, kalau tidak kita tak tahu siapa yang datang dulu, siapa kemudian kan. Kesian lah kalau tak ada orang yang tunggu lama, tiba-tiba diorang potong pula kan. So ada seorang sis ni lah, sis yang tanya dulu, yang tanya saya tadi, ada numbering system ke apa kan, ada nombor ke? Saya cakap puan nombor 7 kan. So dia pun bila saya bagi nombor tu, dia macam bagus kan, puan memang bagus kan. Dia cakap small matter lah kan. Saya tak salah kat dia, take away small matter je benda ni kan. Lepas tu budak-budak bising saya macam shh. Lepas tu apa lagi, so sampai lepas tu dia sembang dengan saya, puan tadi ni lah nombor 7 tu, puan ni yang mana, mak siapa kan. Itulah saya ni tak ada blood relation lah, saya cakap. Abu dengan Fatimah, saya penjaga, cakap yang tu kan. Penjaga kan, macam mana tu dia cakap kan. Saya pun cerita lah, diorang ni transit dengan saya. Mak diorang ceritanya minta tolong saya ambil diorang balik sekolah lah, sekolah Hong Kong. Lepas tu mak dia tanya, tak buat transit ke? Sebab yelah mak dia pun leceh lah, nak fikir kan, siapa pula nak hantar pergi kafar semua ni. Saya pun took the job, saya cakap yang tu kan. Lepas tu dia pun macam tu dah ada nampak lah Iras dengan Fatimah. Cakap you ke? Saya cakap ada lah kan. Fatimah sebiji mak dia, saya cakap kan. Saya, orang ni putih betul saya cakap. Lepas tu dia macam dia tertarik lah dengan benda, dengan rasa menariknya kan, penjaga ni kan. Saya cakap lah, saya pun ni first time lah saya jadi penjaga ni kan. Tak pernah lagi saya buat benda ni kan, ambil report card bukan anak saya kan. Saya cakap macam tu. Tapi kita pernah anggap macam anak sendiri lah, saya cakap macam tu lah kan. Itulah. Macam ni kalau dia macam lepas. Alhamdulillah saya dah bawa baju masuk lagi. Baju semua kering lagi. Alhamdulillah. Thank you ya Allah. Thank you. Okay. Okay. Sorry, nampak you kat belakang. Macam tak ada. Dia belakang. Okay, jom, let's go home. Bismillah. Pergi mandi ke? Ya. Alah, nak mandi. Nasi baik tak hujan saya pergi sekali. Sorry, korang nanti lambat sikit. Sebab saya pakai ni. Saya lagi basah. Buku saya basah. Aku tak basah. Bertahan dengan beg saya. Tak boleh. Sudah dah. So, sebab dia di depan tak yang mudah apa? Saya tak cantik. Makan apa tu? Kaki Fahri kena cepit. Ya ke? Lepas sikit.
atas sini pula. Nanti mak kaki dia lah pula. Mana? Terima je. Baru perasan tadi tu cicak kena tu. Okay, you balas dendam je lah dekat dia. Tak belanja dia ke apa ke. Cockroach nak cicak weh. Cicak pun ada. Cockroach lipas lah. Lipas. Lipas. Cockroach lipas. Aunty nak satu please. Tak ada. Ni aunty punya. Alah, abang baru nak makan. Aunty tak makan lagi. Dia Abu dah makan 5 semalam. Nak lagi satu. Tak ada. Alah. Tak pula banyak. Ya, tarik. Tak tanya aunty ke? Tadi buat apa? 10 seconds je. Bismillah. Ya Allah. Hujan. Apa? Ya, kokos. Cockroach. Mungkin lah sana ada tak ada tempat dah. Dia cicak di panjat sini. Tak apa lah. Makanan. Yes, makanan. Makanan? Ha. Cockroach is makanan you mean? Ha. Boleh je makan. Tapi kena masakkan ke? Ya Allah, nak pergi mana ni? Aduh, itu dia pun tak nampak. What's wrong? Dia okey ke tak ni? Kemas, bos. Tak perasan kot. Rasa kita cakap. Haa ni? Haa, wish takutnya kan pagi dia speed dia buka. Habis. Tu. Tak ni. Abu rasa apa tu? I don't know. Dari mana dia dapat ni? Kat rumah tadi ada jumpa. Apa pula ni? Amai You punya benda lah. Dato'. Okay, buang kat sini. Buang sini. Berarti mak dia jatuh tadi tu. Lepas tu cik buat apa? Dia jatuh. Boleh tak? Dia boleh tutup pintu tak tu? Ha. Nah. Patah lah. Okay, let's go home. Bismillah. Dia dah start syuting. Okay. Besok syuting. Iya. So hari Thursday korang pergi rumah Amal, aunty, remind aunty je kalau aunty lupa. Okay. Khamis terus pergi situ sebab ada mengaji. Hari ni kerja rumah siapa? Daddy lah. Okay, kalau korang tak mengantuk ke? Menantuk sikit. I memang menantuk sangat ada kelas tadi tu. Ya ke? Kita lagi nak tidur. Ada toilet kat situ, boleh basuh muka ke? Ada? Basuhlah muka kalau mengantuk. Boleh diorang buat apa? Orang rehat, ada yang Nanti mandi, saya boleh buat ada sana. makan. Nanti Tengok TV. tengok TV siapa? Fahri tengok Octopus. Mandi? Ilhan. Sabila tengah rehat-rehat. Rehat tu apa? Dia rehat dekat mana? Resting lah, dia baring-baring dalam bilik. Macam rehat kat sekolah kan, you all makan. Asal dekat bawah je. Kereta. Cepat 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 150 second. Ya Allah, lama ni. Wah, banyaknya kereta. Nanti cuba. 7-Eleven aiskrim dia murah ke tak? Berapa ya? $2.90 RM2.90 nanti rasa. Ke Boleh singgah RM3.90? tak? Ada duit ke? Ada. Alamak. Sorry sayang. Hmm? Kalau nak singgah, you cakap lambat sangat. Sorry, yang tak ready nak stop. Okay. Next time you keluar masuk kereta, you cakap aunty nak begini boleh tak? Okay, so aunty dah set dalam kepala. Okay, kena stop dekat situ. Kalau you beritahu tiba-tiba ni tak, it's dangerous. Sejuk lah sekarang, nak pergi makan aiskrim ke you? Nanti batu atau susu. Nak bisa punya kereta. Saya pun. Nanti tahu ke bisa ada baby? Tahu? Mesti tahu.
siblings kan. They don't Kenapa share. Olivia kakak dia Islam but dia Kristian? Itu bukan kakak dia betul tahu kan. Oh, apa cakap itu kakak dia betul? Ah, I pun terkejut lah. Azlina tu dia anak kepada orang yang jaga Olivia since Olivia baby. Olivia tu kecil lagi, dia duduk dengan this nenek. Nenek tu mak kepada Azlina. Macam tu. Jadi diorang dapat lah. Maksudnya Azlina tu dia kan, Olivia tu pun kecil-kecil dengan dia juga. Olivia kecil-kecil pun, Azlina pun is in the same house. So dia tengok Olivia tu membesar. That's why dia orang panggil dia kakak. Tapi they are not blood related. Dia orang tak, parents dia orang different. Dia orang panggil je kakak. Mak Azlina saya tak pernah jumpa je. Mak Furqan. Lain. Mak Azlina tu very, dia dah old lah. Macam aunty pun panggil dia makcik. Kalau macam you panggil nenek lah. Faham tak? Dia sudah 50 ke 60 kot macam tu. 50 plus lah kot. Alah, motor. Okay. Ya betul kat sini yang betul. Sempat tak agaknya. Sempat. Woohoo. Pagi cepat. Yeay. You selalu ke? You macam ayah cakap-cakap sembang-sembang dengan Azlina tu ke? Ada ke? You ada pergi tu, go to her ke? Kejap-kejap. Bagi duit. Duit tak? Durian kan mahal lah. Bu, nanti kan Mami akan beli. Mahal lah. Durian tak beli dengan Mami you lah. Nanti tak reti. Nanti tak tahu yang mana yang bagus. Kalau tak nak yang durian punya tua punya durian macam ada warna hitam-hitam. Ya ke? You sure? Kalau yang bagus punya tak ada yang warna putih. Tak ada yang warna putih. Hitam. Kalau yang lembik tu macam dah tua. Tadi you tak jawab lagi soalan nanti. You ada sembang-sembang ke? You macam talk to Azlina tu ke? Ada ke? Tak. Tak sangat lah. You biasa je lah. Siapa main dengan aku? Masa tu kita tak main. Masa kalau Sabtu Ahad kita main. Kan saya hari ni mungkin kita jadi main swimming pool. Oh my god, jangan orang hilang. Sama macam satu barang hilang. Yang begini. Tepi, cepat. Nickel bounce leg, is your leg. Tika sakat. Dodolah. Tika. Sekejap, main ke reverse sekejap. Okay, bye auntie. Bye. See you Angkat next dek week. Abu. Waalaikumsalam. Semak samun lah. Ya Allah, tak muat. Sekejap saya nak tanya Ramirul sekejap. Minyak saya ni cukup tak nak sampai rumah? Okay, kita tutup aircon. Sekejap.